bukan banyak kali pun tak nak juga tulis harga. Dengan kerajaan cakap kalau you tak pamerkan harga, I boleh report. You boleh report I sebab I tak tulis harga. Hi everyone, back with Syamim. Nak jawab soalan ni, apa harga setiap barangan? Cuba bagi tahu dekat sini, so senanglah kami nak order. 3 sebab kenapa IBO ataupun distributor DBE International tak boleh pamerkan harga secara publicly. Pertama, International adalah sebuah company yang didaftarkan di bawah Direct Selling Association Malaysia. So ada rules and regulation yang ditetapkan oleh company, di mana salah satu daripadanya adalah tidak boleh pamerkan harga secara terang-terangan media sosial. DSAM ni sebenarnya diiktiraf oleh Kementerian Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Tu sebab yang kedua, International ni menjual produk atau barangan yang berasaskan health and wellness. So when it comes to health dan juga wellness, health lah especially kan, there are a lot of things that need to be concern you. Adakah bersesuaian? Daripada produk tu ada ingredients yang berbeza, ada fungsi yang berbeza, ada cara makan yang berbeza atau cara pakai yang berbeza. Some mungkin tak sesuai dengan you kan. Kadang-kadang bila you tengok testimoni, oh okay, mungkin sesuai dengan I. Tapi tanya balik, okay, apa history you dan sebagainya, mungkin produk ni tak sesuai. Ketiga, International ni mengeluarkan banyak produk berkaitan dengan health and wellness. Okay, contoh macam I bagi contoh Aulora. Aulora saja sebenarnya bukan ada pants saja. Aulora ni macam I pernah share sebelum ni kan, ada top tutur daripada kepala sampai ke kaki. Setiap daripada tu ada harga yang berbeza sebab ada saiz yang berbeza kan. Jadi bila ada saiz yang berbeza ni, dia bukan macam satu saiz, dua saiz saja tau. Dia ada beberapa jenis saiz. So you need to consult yang sebaiknya untuk dapatkan the perfect sizing for you so that you will get the exact price. Everything is very systematic. Okay, ada prosesnya, ada sistemnya, ada rules and regulation. Nama pun BE International kan. So dia ada standard yang tertentu. So janganlah marah ataupun distributor kat luar sana kan sebab tak pamerkan harga. We actually want the best for you.